Assalamualaikum and good morning YouTube. So pagi ni untuk video motovlog aku kali ni, aku lupa pula. Ada masih lagi sama dengan saya Izzat dalam Glory Channel. Untuk video hari ni, pagi ni lah. Hari ni aku nak test Insta360 X Pro aku ni. Aku connectkan dia dengan DJI Mic Mini. So dan DJI Mic Mini ni aku dah on dia punya noise reduction. Tapi aku tak pastilah sama ada dia boleh orang kata apa, reduce sikit bunyi noise angin ni. Aku on kan dia punya noise reduction, and then aku pakai yang wind screen, wind tu lah, yang bulu-bulu tu kan. Aku pakai pagi ni aku nak ajak apa teman aku lah. Kita ride tengok daripada Perlis ni sampai lah ke tempat kerja aku. Jadilah kehidupan aku sehari-hari. Dah I think 10 years dah aku bekerja di situ, and ulang-alik ni pun dah agak lama lah kan. Tolak PKP 2 tahun, agak lama lah. Dan aku guna RT3S ni dah nak masuk tahun yang ketiga. Aku beli motor ni bulan 10 tahun 2022. Masa tu RT3S TFT ni baru keluar lah. Aku biasanya pagi-pagi sebelum pergi kerja, aku akan ngopi dulu. Teman aku kita pergi kopi dulu, tengok kopi apa kita minum. Dan apa-apa cerita sekali kita sambung lagi lah dekat atas highway pula. Baru 6.40 awal lagi kan. Tak nak sampai sekolah tu ni kira kategori awal lagi. Jangan tiru asli ni ya. Okay guys, so this is my morning coffee. So e-cafe lah kita minum, ice latte. Bismillah. Without sugar. Sekejap lagi kita samurai, kita sembang balik. Okay. Alhamdulillah dah selesai minum. So now kita teruskan perjalanan lah. Inilah Allah pemandangan guys. Aku tak tahu lah nampak ke tak nampak kan, tapi dia punya sunrise. Matahari baru nak naik ni. Inilah antara sebab kenapa aku tak pernah rasa jemu ulang-alik ni. So lah aku tengah bawa lebih kurang 89-90. Adakah suara aku masih lagi dengar? Aku tak pastilah. So inilah fungsi kita test tengok Insta360 X Pro ni. Kita sekalikan dengan DJI Mic Mini. Kita nak tengok kan, adakah selesai untuk kita buat motovlog, ataupun mungkin nanti mic tu aku kena ubah pergi letak dekat dengan helmet ke kan, bagi hilang lagi noise, hilang dia punya bunyi apa, wind tu. Dia cukup tak wind resistant dia. Kat orang putih mak. Tapi daripada sepanjang aku guna, aku pernah try lah guna Insta360 X Pro ni dengan DJI Mic Mini ni. It is much better daripada aku tak guna mic langsung. Kalau aku tak guna mic langsung memang tak berapa orang kata apa, tak berapa syok lah, tak berapa dengar dia punya mic dia. Now ni dah 99, 100 lah kita kata bawa. Dan mic ni aku letak dekat aku punya t-shirt aku dalam jaket. So maknanya mic tu duduk dalam t-shirt, t-shirt pula duduk dalam jaket. Ya Allah, cantik guys. Aku cukup suka lah dengan Perlis ni sebab dia cukup cantik bang. Bukan nak boom. Okay, so ini bukan speed biasa aku bawa pergi kerja. Okay, kita test lah. Kita ikut pula speed biasa aku. Bismillah.
tapi pemandangan dia guys cantik lah, ya Allah. Nak tempat nak test speed biasa. Nak kereta, kita pergi kereta api dulu. Kita test ni. Speed biasa aku nak pergi kerja tapi atas highway ni je lah. Kalau tak lagi jalan kampung, jalan biasa tu aku tak bawa lah lagu ni. Tu dah sampai dekat Arab. Aku pun tak kira lah, selalu aku set berapa minit. Kali ni dah lah. Oh, hang tengok tu dengan bukit dia. Kabus. Allahuakbar. Cantik, cantik, cantik. RT3S aku ni aku dah pakai hampir 3 tahun. Aku beli daripada tahun bulan 10 tahun 2022. So kalau hampa tengok video-video aku sebelum ni, actually dah banyak lah benda yang aku claim warranty. For example brake pump, and then TPS sensor, apa lagi, meter TFT. Okay, so ini meter aku yang kedua. Meter aku yang kedua. So meter yang kedua pun mileage dah 15,000. Aku tukar meter ni masa dah nak hujung-hujung warranty lah. Dia bagi masa tu warranty adalah 2 tahun ataupun 20,000 km. So dalam masa 2 tahun, maknanya tahun lepas 2024 aku tukar meter aku. Bila dah tukar meter, tapi aku duduk jalan lah. Aku selalu guna hari-hari ulang alik. Aku guna ride jauh-jauh apa semua. So capailah mileage dia dah 15,000 lebih. Then cerita selepas habis warranty. Okay, bila dah habis warranty, aku masih lagi ada masalah dengan brake pump. Bukan brake pump, sorry, brake caliper. So aku tukar sendiri. Masa tu harga dia dalam 170 kot, kalau tak silap aku. Tukar dia punya brake caliper. And then ada masalah dengan cable plug, TPS lagi. Motor ni bagi aku, you have to take extra care lah. Extra care. Sebab yalah, kalau rosak kan, orang kan kata tu lah, beli lagi motor China. Dah masuk dah Kedah. Kalau abang nampak tu ada signboard atas tu tulis Kedah. Kalau nampak lah. Sebab aku tak set up kamera dekat atas motor. Aku mount kamera ni dekat neck mount. So dia duduk dekat leher aku. This is Pekan Kok Liang. Kalau awal sikit lah, dia macam ni lah. Walaupun 7-6 minit dah masih lagi kategori awal.
Kok Diang ni famous pasal mbok Kok Diang tu. Kalau siapa yang nak tahu, yang mahal dekat sini adalah pemandangan dia lah. Pemandangan dia tu yang mahal. This is the main reason why I didn't ask for transfer. Okay. Boleh je nak pindah duduk dekat kan, but Perlis is not a small state. Dia bukanlah negeri yang kecil sangat sebenarnya. Dia tak kecil sangat, dia tak besar sangat. Tapi kalau orang kena terajang duduk Padang Besar, jauh. Kalau bagi aku, kalau aku minta transfer ke Perlis, okay, daripada rumah aku tu, kalau nak pergi ke Padang Besar, quite far. And then aku confirm akan mengajar waktu pagi kan. So bila pagi ni, jalannya agak gelap lah. Bukan agak gelap, memang gelap. Okay, because of the traffic light pula dah. Lampu jalan tu, okay, kurang kalau tak silap aku jalan dia. Kalau Kuala Perlis okey lagi tahu Padang Besar, tahu baru. So bagi aku better for me to stay here lah. Stay dekat sini. Bukanlah sebab aku selesa, tidak. Tapi bila kita dah selalu ikut jalan dia, so kita tak rasa jauh pun. Okay, most of my friend mereka kata, weh jauh lah weh, main kerja apa bagai kan. Actually tak jauh pun, around 30 to 40 minutes. Itu pun orang kata apa, bawa santai ataupun ada hari kena bawa laju kan. Depend. So kalau jalan kampung ni memang normal speed aku dekat ni lah. Kalau betul-betul kosong, barulah aku akan pecu. Nampak? Oh, ya Allah, cantik weh. Tapi dalam ni tak boleh kalau aku pakai Insta360 tu. Nampak lah Insta360 X2 ke, yang memang 360 punya video dah ambil kan. Bakal nampak lah view sekeliling. So bila jalan kampung macam ni, you have to be extra careful. Sebab ada yang keluar ikut dan yang jenis bawa laju pun ada. And satu pesanan aku lah kan, kalau ada orang lambat nak pergi kerja, tak payahlah keluar lambat, keluarlah awal sikit. Ini kadang-kadang keluar dah lambat, lepas tu bawa macam kan. Bawa lah slow and steady, bawa relax je. So kalau nak sampai dekat sekolah aku pun apa tengoklah berapa banyak traffic light, berapa banyak sekolah. Mujurlah dekat Perlis tu keluar awal. So bila dekat Perlis tu keluar awal, taklah orang kata apa, bertembung. Bila dekat apa kata jalan kampung ni, pemandangan orang tak pakai helmet tu adalah pemandangan yang biasa kan. Wahal ni jalan besar gak ni, 2 lane. Penat. Oh, dah api lawa guys. Aku lupa nak cakap, aku set Insta360 X2 aku ni kepada pure video. Pure video ni amat-amatlah membantu kalau hampa ambil video
dalam keadaan yang cahaya dia kurang. Maknanya bukan siang cerah elok tu kan. So penggunaan pure video tu lebih banyak membantulah untuk hangpa tengok video hangpa tu nampak lebih cerah, lebih elok. Berceloteh banyak-banyak pun aku tak pandai maknanya. Jarang-jarang aku buat motor vlogging ni sambil bercakap banyak-banyak. Mostly aku akan buat voice over je. So for this time kita just nak test. Bila bawa pelan I think boleh dengar je kot aku punya suara kan. Bila bawa laju tu kalau boleh nampak, inilah pemandangan aku tengok daripada side mirror aku ni. Sebelah kiri ni memang cukup cantik, cukup lawa lah tu. Yang matahari baru nak naik boleh nampak daripada side mirror. Allah Akbar. Sekolah aku ni masuk ke dalam lah sikit. Dia taklah dalam guna jalan apa orang panggil jalan Tanah Merah tu dah. Dia pemandangan macam ni lah, bendang. That's what I like about Utara. Welcome to Utara. Memang nice, memang cantik lah pemandangan dia. And actually if you fly a drone here, kalau hangpa fly drone kat sini, view dia memang memang lawa guys. Mujur lah nak pergi ke sekolah aku daripada jalan depan tu nak masuk ke dalam. Tak ada sekolah lain. So sekolah aku lah yang mereka akan jumpa. Yang pertama lah, ke depan lagi ada banyak lah. Ada sekolah rendah, sekolah rendah apa tak nama aku lupa lah. Ada 2 biji tu yang depan gitu. Masuk ke kalau laluan daripada laluan jalan besar depan tu nak main ke sekolah aku, memang sekolah aku lah bukan sekolah yang pertama. Tapi kalau apa main daripada depan, sekolah aku akan jadi sekolah yang ketiga. Kalau main daripada depan lah, main daripada sana. And kenapa aku tak ikut repan? Pasal aku malas nak berebut dengan orang. Maksud aku bukan berebut apa, kereta akan jadi sesak kat situ. And then dia ada pasar kat situ kan. Okay, dah sampai dekat sekolah aku. Okay. Okay, sudah sampai. So guys, that's all. Jumpa lagi. Bye bye.